Okay gang, Assalamualaikum. So hari ni saya berada dekat Pin Import. Okay gang, hari ni saya berada dekat Pin Import. So hari ni saya nak mancing loban kat sini kan. Mudah-mudahan ada rezeki kan. Ni buat setup UL lah. Setup UL. Okay. Kosong sini ya. Tak ada orang sini. Tu ada seorang mancing belah sana. Aku nak main belah mana. Ni adalah first time saya mancing loban kat sini. Dan first time juga saya mancing ikan loban. Tak tahu macam mana nak set up dia. Jadi saya try lah untuk dapatkan ikan loban. Harap ada lah seekor kan. Seekor dua kau yang boleh buat balik. Tapi tak tahu nak main kat mana. Depan sikit kot. Kat mana aku nak main ni. Depan sikit kot. Okay kan. So macam ni dah penampung dah. Yang saya beli dah pasang siap. Stopper. Lepas tu stopper, penampung macam tu. Tu tadi macam ni. Okay. Lepas tu ni kita buat bacuhan air. Lepas tu kita baling sebagai umpan lah. Ramas-ramaskan, hancur-hancurkan. Alhamdulillah. Banyak lah tu. Ada. Oh, Ketang. Bukan cari hang. Oi. Ada. Oh. Baby ketang pula. Ush. Tu memang dia tu. Memang start. Oh sayang tu. Lambat seminit. Main kat tengah. Loban main kat tengah. Loban saya. Ada. Okey. Tarik macam loban. Ketang lagi. Allah. Ketang lagi. Tak ada loban masuk dah. Tadi ada agak nampak. Belanak banyak. Oh bukan belanak. Ketang banyak. Ada. Ketang.
nak mengai. Itulah juga aku memang tak reti lah mengai ikan ni. Oh dah. Aduh. Ikan apa? Bukan ketang. Bukan lubang ketang. Aduh. Oh. Ketang apa? Ketang Oh, ketang. Buat suspend lah. Ingatkan. Oh, lubang memang tak ada, tak masuk lah ni. Oh. Tu pun dah. Ni ketang. Tak mau macam ketang, macam lubang. Apa susah sangat macam lubang ni?